Ta'ala. Kita berada pada perbincangan tentang salam, hukum hakam berkaitan dengan salam kepada ahli zimmah. Pada hadis yang muka surat 463 463. Warawayna fi sahihi muslimin an Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, janganlah kamu mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jadi kiasnya ialah Nabi sebut Yahudi dan Nasrani, maka orang bukan Islam, non-Muslim yang lain pun samalah hukum dia. Ni kenapa disebut Yahudi dan Nasara ni? Kerana mereka ni walaupun kitab mereka itu ditahrifkan, diseleweng ataupun diubah, tapi ada kebersamaan kerana mereka beriman dengan sebahagian daripada Nabi dan mereka dianggap sebagai ahlu zimmah yang menduduki di semenanjung tanah Arab pada ketika itu. Jadi agama-agama lain pun sama, dikiaskan ke atas orang Yahudi dan Nasara. Apabila kamu bertemu salah seorang daripada mereka di jalan, maka sempitkanlah ruang jalan mereka. Baik, ini idza laqitum ahadahum fi tariq fattaruhu ila dayiqihi, maka paksalah mereka pergi ke arah tepi jalan. Ini melihat kepada apa? Ketika mana waktu Islam itu berkuasa. Islam itu berkuasa supaya apa? Tidaklah mereka berjalan di tengah jalan menampakkan kehebatan. Jadi pandangan ni kalau tengok dalam kitab para ulama fiqh, memanglah ketika mana khilafah masih kuat dan umat Islam ni memerintah, maka orang Yahudi ni bukan maknanya tidak diberi kedudukan, cuma tidaklah diletakkan pada tempat yang kita kata dipandang mulia. Kerana apa? Kerana sebab mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak memaksa diri mereka untuk tidak tunduk dan patuh kepada Tuhan sekalian alam, maka Allah Ta'ala balas mereka dengan mendapat kedudukan sebegitu. Maka dalam keadaan waktu di mana benda ini dikira sebagai dia tidaklah hukum yang kita kata qat'i, kerana ulama berlaku khilaf, adakah ini termasuk daripada perkara yang dituntut, ataupun benda ini mengikut kepada kesesuaian dan mengikut kepada situasi zaman tersebut. Kerana bila orang Yahudi dan Nasara mereka menyerang dan juga belok kepada Nabi dan juga sahabat yang duduk di Madinah, mereka dibenarkan duduk, tapi bukan mendapat kemuliaan dalam masyarakat. Tapi mereka tidak dinafikan hak kependudukan dan juga hak sebagai warga negara dalam negara umat Islam. Okey. Fattaruhu, paksalah mereka pada jalan-jalan yang sempit, makna mereka ada kawasan dia. Tidak dibenarkan pada kedudukan yang menjadi tumpuan kepada orang.
وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. Ini semua dalil yang menyebut kepada hukum yang Imam Nawawi sebut pada awal fasal tadi. Yang bermaksud apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kamu, maka jawablah dengan wa'alaikum. Bila bagi salam, kita jawab dengan wa'alaikum, dan juga ke atas kamu. Wabihi ilahi qala wa rawayna fi sahih al-Bukhari an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza sallama alaikumul yahud fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alaikum faqul wa alayka. Dalam kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud apabila seorang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, sebenarnya dia mengucapkan semoga kecelakaan menimpa kamu, maka ucapkanlah semoga menimpamu juga. Jadi ini pada lurah orang bangsa Yahudi. Jadi perkataan Yahudi yalwuna alsinatahum, mereka cuba melewehkan sebutan. Dia tak ucap assalamualaikum kepada orang Islam. Jadi Yahudi di Madinah ni dia cakap dengan assalamualaikum. Assalamualaikum, assam ni dengan maknanya celaka, kematian. Assam dengan makna kecelakaan dan kematian ke atas kamu. Jadi bila Yahudi, dia bunyi macam beri salam, tapi sebenarnya dia mendoakan kecelakaan. Kerana itu Nabi kata bila Yahudi mengucapkan assalamualaikum, maka jawablah wa'alaika, ke atas kamu juga. Maknanya kita kata dan ke atas kamu. Maknanya tengoklah, kalau dia betul doa kebaikan, maka kebaikanlah dia dapat. Kalau dia doa kecelakaan, dan ke atas kamu juga. Benda yang kamu doa tu kena ke atas kamu, kembali kepada kamu. Wa fil mas'alati ahaditsu katsiratun bi nahwi ma dzakarna wallahu alam. Dalam hadis-hadis dalam masalah ini banyak hadis-hadis yang seperti kami sebutkan. Allahu alam, kata dia. Qala Abu Sa'id al-Mutawalli walau sallama ala rajulin dhannahu musliman fabana kafira yustahabbu an yastaridda salamahu fayaqulahu rudda alayya salami wal gharadu min dhalika an yuhishahu wa yudhhira lahu annahu laysa bainahuma ulfatun. Abu Sa'id al-Mutawalli mengatakan, apabila kamu mengucapkan salam kepada seseorang dengan anggapan orang tersebut adalah Muslim, kemudian diketahui bahawa dia bukan Muslim, maka dianjurkan untuk minta kembali ucapan salamnya dengan mengatakan, kembalikan ucapan salamku. Perkara ini bertujuan untuk memberi tekanan dan menunjukkan kepadanya bahawa antara mereka berdua tidak ada sedikit pun kasih sayang. Ni pandangan ni yang dibuat ketika mana Islam itu memerintah. Islam memegang khilafah. Bila seorang tu sallama ala rajulin, seorang Islam beri salam pada seorang lelaki, zannahu muslimah, dia ingat lelaki tu orang Islam, tiba-tiba orang kafir rupanya, maka sunat ajalah yastaridda salam, kata aku tarik pula salam aku. Salam yang aku beri tu aku tarik semula. Ruddas alayya salami, pada perkataan je. Perkataan ni bila dah keluar dari mulut kita, tak boleh nak tarik balik dah. Cuma untuk menunjukkan bahawa perkara itu bukan main-main berkaitan dengan agama ni. Doa perkara berkaitan dengan agama ni bukan main-main. Rudda alayya salami, kembali balik salam aku. Balik mana cakap dah tak? Bukan kita beri benda salam tu. Cuma maknanya salam tu ditarik balik lah. Tujuan apa? Ayyuhishahu, supaya rasa tak senang. Dan supaya menzahirkan bahawa tidak ada kejinakan ulfah kasih sayang dengan maksud perbezaan agama, kasih sayang dalam agama ni lah. Wa ruya anna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu sallama ala rajulin faqila lahu innahu yahudi fatabi'ahu wa qala lahu rudda alayya salami. Diriwayatkan bahawa Ibnu Umar mengucapkan salam pada seseorang. Kemudian diberitahu bahawa ternyata orang tersebut adalah Yahudi.
Dia salah beri salam. Orang dia beri salam tu, mu beri salam wahai Ibnu Umar pada Yahudi. Dia pun pergi cari balik, kejar balik lelaki tadi, rudda alayya salami, pulang balik salam aku. Jadi benda perkara macam ni maknanya, tapi ni daripada perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat ni, sebab itu dia tidak menyatakan hukum sebagai kewajipan atau seumpamanya. Sekadar kita mengikutlah perbuatan sahabat. Baik. Qultu wa qad rawaina fil muwatta'il imam Malik rahimahullah anna Malikan su'ila amman sallama 'ala al-yahudi aw an-nasrani hal yastaqiluhu dhalik qala la. Diriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma baca dah tadi kan. Kami riwayatkan muka surat 465, kami riwayatkan dalam kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik rahimahullah, bahawa Imam Malik ditanya tentang orang yang mengucapkan salam kepada Yahudi atau Nasrani, apakah dia harus meminta salamnya kembali? Imam Malik menjawab tidak. Jadi Imam Malik kata, orang tanya Imam Malik, amman sallama 'alal yahudi aw nasrani, orang yang beri salam kepada orang Yahudi Nasrani, hal yastaqiluhu, istiqalah ni makna daripada iqalah ni batal, mitok tarik balik. Imam Malik kata tak perlu dah, kalau dah beri salam dah tak payah mitok balik lah. Sebab nak mitok pun tak boleh nak beri semula. Perkataan. Fahadha, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Ini adalah mazhab Imam Malik dan diikuti oleh Ibnu Arabi al-Maliki. Fahadha madhhabu, ini mazhab Imam Malik, wa ikhtarahu Ibnu Arabi al-Maliki. Ini dipilih oleh pandangan Ibnu Arabi, Qadhi Ibnu Arabi al-Maliki. Qala Abu Sa'id al-Mutawalli, law arada tahiyyata dhimmiyin fa'alaha bi ghairi salam bi an yakun hadaka Allah aw an'ama Allah sabahaka. Kata Abu Sa'id al-Mutawalli mengatakan, apabila ingin mengucapkan salam kepada seorang zimmi, maka ucaplah dengan salam selain lafaz salam. Kalau nak beri ucapan tahiyyah, penghormatan kepada orang bukan Islam, idza arada tahiyyata zimmiyin fa'alaha bi ghairi salam, boleh diucapkan tapi bukan dengan lafaz salam. Sebab assalam ni nama Allah. Fa innas salam huwa Allah. Assalam ni nama Allah. Jadi tak sesuai nama dengan makna kesejahteraan yang Allah Ta'ala beri itu, kita beri kepada orang bukan Islam. Bukan makna tidak boleh beri penghormatan, tapi tidak boleh menggunakan lafaz salam. Bi ayyakul hadakallah, semoga Tuhan memberi hidayah kepada kamu. Hadakallah. Ataupun an'amallahu sabahak, moga Allah Ta'ala, itulah kata dia, menjadikan pagi kamu baik. An'amallah, moga Allah membaikkan pagi kamu. An'amallah sabahak, selamat pagi, salam satu Malaysia, salam Madani. Ikutlah salam dia nak buat apa. Tapi Assalamualaikum tu, Assalamualaikum tu tahiyah ataupun penghormatan khusus bagi orang Islam. Jadi boleh kita beri penghormatan pada orang selamat pagi ke, good morning ke, orang lain tak ada masalah. Okay. Qultu hadha alladhi qalahu Abu Sa'd la ba'sa bihi idha ihtaja ilaihi. Pendapat yang diungkapkan oleh Abu Sa'ad Imam Mutawalli ini boleh saja dilakukan apabila diperlukan. Fayaqulu subbihta bil khair au bis sa'adah au bil afiyah au sabbahaka Allahu bis surur au bis sa'adati wan ni'mah au bil masarrati. Jadi dia kata boleh, contohnya dia kata apa? Misalnya, semoga engkau melalui pagimu dengan kebaikan, kebahagiaan atau kesihatan. Subbihta, kamu dimasukkan dalam waktu pagi bil khair. Au bis sa'adah, atau dengan kebahagiaan, au bil afiyah, dengan kesihatan. Sabbahakallahu bis surur, semoga Allah Ta'ala memasukkan kamu waktu pagi dengan kebahagiaan. Tak ada masalah. Au bis sa'adati au bin ni'mah, dengan kebahagiaan, dengan nikmat. Au bil masarrah, dengan kegembiraan. Orang apa ni, orang Cina suka apa?
Pagi ong dapat ong, dapat ong. Maknanya keberuntungan. Doa dengan benda-benda yang berkait dengan dunia tak ada masalah. Au ma ashbaha dzalik, atau yang serupa dengannya. Wa amma idzan lam yahtaj ilaihi falikhtiyar an la yakuna syai'an fa inna dzalika bastun lahu wa inasun wa izharu surati wuddin wa nahnu ma'muruna bil ighladi alaihim wa manhiyuna an wuddihim fala yuzhiruhu wallahu a'lam. Namun apabila tidak diperlukan, lebih baik tidak mengucapkan apa-apa, kerana ucapan salam tersebut merupakan ungkapan rasa toleransi, pertemauan, ungkapan rasa cinta, sementara kita diperintahkan untuk bersikap tegas dengan mereka dan kita dilarang untuk mencintai mereka, sehingga perasaan cinta tersebut tidak perlu diungkapkan. Jadi dia kata yang ni kalau perlulah, ada pun keadaan biasa, alla yakula syai', tak perlu kata apa-apalah, kerana perbuatan tu ialah satu bentuk bastun lahu, kita rasa senang, kita rasa lapang, rasa seronok, kita zahirkan rasa kasih sayang, cinta, dan walhal kita disuruh untuk bertegas dan dilarang untuk berkasih sayang seperti mana kasih kepada umat Islam ni, maka tidak perlu dizahirkan. Wallahu a'lam. Ni nampak dia, perkara ini sebenarnya mengikut kepada kesesuaian dan juga kita kata supaya tidak melanggar batas. Kena faham batas situasi pengharaman dalam bermuamalat dengan orang bukan Islam dan hukum yang terbina atas situasi. Sebab kita ingat dalam fasa umat Islam berlaku di mana umat Islam ditindas ataupun berada dengan perang salib dengan Kristian. Yang mana di situ memang jelas permusuhan yang sangat-sangat perlu dizahirkan antara umat Islam dan juga golongan ketika berlaku Crusaders, berlaku perang salib. Perang salib memang peristiwa yang sangat menyedihkan, peristiwa hitam yang berlaku terhadap umat Islam apabila tentera salib bergabung daripada Eropah masuk menawan kawasan-kawasan dan menawan Baitul Maqdis. Banyak pembunuhan tu. Jadi benda ini ulama tulis dalam situasi itu ketika mana perkara itu berlaku, dan kita lihat bahasa-bahasa dan juga bentuk-bentuk tindak balas itu menzahirkan penentangan yang sangat hebat. Adapun dalam situasi biasa maka itu kena beza, benda yang ditulis berdasarkan hukum berkaitan dengan urus masa tersebut dan apa yang termaktub dalam asal hukum agama. Dari segi hukum agama, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala tidak larang kamu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Taala tidak melarang kamu daripada orang yang tidak menyerang kamu, tidak memusuhi kamu, tidak berperang dengan kamu dan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak menghalau kamu daripada negeri kamu, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kamu berbuat baik dan kamu berlaku adil dengan orang bukan Islam. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Taala kasih kepada orang yang adil. Jadi konsep ayat itu asalnya. Cuma benda ini kita lihat dalam kitab fiqh kerana ulama yang menulis melihat kepada situasi zaman tersebut, maka hukum-hukumnya kadang-kadang terkesan dengan situasi zaman tersebut. Jadi itu perlu diingatlah. Sebab itu ada hukum ahkam fiqhiyah yang berubah dengan berubahnya perubahan zaman dan masa. Nampak Tapi bukan makna umat Islam ini umat yang lemah. Umat yang tidak boleh menunjukkan izzah dia. Bukan, tetapi kita kena faham antara hukum yang berubah dan antara hukum yang asas dan juga dasar dalam agama. Wa bihi ilahi qala.
Ada satu lagi tak? Far'un. Far'un, kata Imam Nawawi, idza marra ala jama'atin fihim muslimuna aw muslimun wa kuffarun fas-sunnatu an yusallima alaihim wa yaqsidal muslimina awil muslima. Kata dia, apabila melewati sekumpulan orang yang di antara mereka ada orang Islam yang ramai atau seorang Islam dan orang kafir. Kalau kita melalui satu kumpulan dan kumpulan tu orang Islam ada, bukan Islam ada. Contohlah majlis pekerja kita masuk dewan, kita kena berucap. Dalam tu ada Islam, ada non-Muslim. Maka sunnahnya ayyusallima alaihi, beri salam walaupun ada seorang orang Islam. Wa yaqsidal muslimin, dan kita qasatkan salam kita itu kepada orang Islam yang ramai ataupun seorang Islam tu. Maka masuk sunat lagi lah, selama mana ada orang Islam. Wa bihi ilahi qala wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama marra ala majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin abadatil awthan wal yahud fasallama alaihimun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim pada Usamah bin Zaid bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan sekumpulan orang yang sedang berkumpul. Marra ala majlisin, satu majlis, tempat orang ramai duduk, fihi akhlatun, dalam tu ada bercampur di kalangan orang Islam, orang musyrikin, penyembah berhala dan juga orang Yahudi. Maknanya kita boleh nampak bahawa dalam masyarakat yang Madinah ini, masyarakat majmuk lah. Kalau ikut satu contoh, masyarakat majmuk. Orang Islam boleh bercampur pula duduk sekali. Orang Islam, bukan Islam, orang sembah berhala Yahudi duduklah satu majlis. Nabi lalu dan Nabi beri salam kepada mereka. Bukan makna orang Islam ini dia tidak bercampur dengan agama lain, tidak. Benda yang boleh untuk bekerjasama ataupun boleh untuk berinteraksi ataupun bersama, tak ada masalah. Maka Nabi beri salam kepada mereka. Far'un fima yanbaghi an yaktubal muslim idza wajjaha kitaban ila musyrikin fihi salam an-nahwi. Kita baca sikit ya. Idza kataba kitaban ila musyrikin, jika seorang Islam itu menulis surat ni, apabila seorang menulis surat kepada orang musyrik, orang bukan Islam maksudnya, kataba fihi salaman aw nahwahu, dia tulis dalamnya salam sejahtera atau seumpamanya, fayam bagi an yaktuba, sayugia dia tulis marawainahu fi sahihil Bukhari wa Muslimin, sayugia dia tulis apa yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, fi hadis Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu fi qissati Hiraqla. Nabi pernah tulis surat kepada Hiraqla. Hiraqla kalau bahasa kita biasa dengar Hercules. Hercules ni raja Rom. Hiraqla. Hercules lah kalau bahasa terjemah Mak Saleh ni atau bahasa Melayu ni, Hercules. Dia raja Rom. Ketika itu dia tulis surat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba, Nabi tulis surat, min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih, daripada Muhammad hamba Allah dan rasulnya, ila Hiraqla azimir Rum, kepada Hercules raja besar Rom, salamun ala manittaba'al huda, salam sejahtera kepada orang yang mengikut hidayah. Salamun ala manittaba'al huda. Nabi buat secara umum gitu, salam sejahtera kepada orang yang mengikut hidayah. Far'un fima yaqulu idza ada dhimmiya. Ini masalah lafaz yang apa yang patut diucapkan kalau dia nak menziarahi orang bukan Islam. Orang bukan Islam sakit, contoh kawan dia atau sahabat dia ataupun mungkin anak beranak dia tak, yang bukan Islam, apa yang patut diucapkan, boleh maknanya menziarahi itu dituntut.
Cuma tak samalah dengan menziarah Islam ni, pahala-pahala saudara seagama. Ini pahala atas dasar insaniah, kemanusiaan. Maka apa yang dituntut nanti insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Ada soalan ke? Tak ada, sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.